6 Jun 2026. The Magnificent Batang Sea Ultra series terbaru The Magnificent kali ni di Batang Sea. InsyaAllah this will be my first ultra trail run 50 km. Kali ni bersorangan saja, yang lain tak join event ni. So yep, here I am on my own journey to finish this. Target so far sebelum maghrib, cut off time dia ialah 16 jam, tapi so far alhamdulillah tak ada pre cut off time untuk 50 km. Under 75 km je ada pre cut off time. So elevation about 1438 gain. So okay, sekarang ni on the way ke starting line. Okay, ni dah ada suasana starting line up untuk 50 km yang akan berlangsung selama 17 minit lagi. 25 km dah lari sebanyak 4 jam 43 minit. So semua peserta 50 km sekarang dah ready kat sini, insyaAllah. Okay, 10 minit lagi nak bermula, insyaAllah. Ramai juga Saya nampak cukup bersemangat untuk sebelah-sebelah 50 km. Okay, satu benda yang saya terlupa kat sini adalah bawa puff. Puff tinggal, so hopefully okey lah, adalah something yang boleh guna untuk panaskan. Especially dia nak kabel nanti. Terus berada di barisan permulaan untuk kita menggunakan okey, 1 minit lagi sebelum kita teruskan dengan one more minute kita go. 50 km The Magnificent Batang Sea. 3, 2, 1, let's go! Okay, ada dua perubahan ni. Yang penting anda semua menikmati larian anda. Enjoy the run. Alright, let's go. Good luck to everyone. Dan saya akan tunggu anda di barisan pertama. Oh, ada air. Itu dia. Bunga api. Sudah pergi larian 50 km. Okay, habis dah. Okay. Setelah sampai 10.55 km, 1 jam 20 minit, sampai pun ke aid station nombor 1. Okay, berhenti lama sikit untuk solat kat sini. Okay, setelah 10 minit berehat, jom kita mulakan perjalanan berbalik. Okay,
per minit berehat. Now permulaan trail bermula dengan betul kot. Tadi mostly first 6 km memang road je. Dia ubah laluan di jalan hujan lebat semalam kot. Okay, this is suasana trail TNBU. So kat sini ada simpang 50 km ke kanan. Dia ada tag dengan member tapi dua orang lain tu ke depan lah. Ha, 13 km. Ada view tu kat sini. Okay, 2 jam dah lalu. Km dalam masa 2 jam 21 minit. 35 km lagi. Baru lepas satu sungai. Tak sempat nak ambil video dia sebab dia turun dalam berlumpur dan curang, so memang tak sempat nak pakai kamera. Jadi semua orang 50 km insyaAllah boleh habis. Tak kisahlah berapa masa. Okay, so now it's agak rolling. So bolehlah lari sikit-sikit. Untuk siapa yang boleh berlari memang runnable lah track dia. Oops. Okay, tak lama lagi kita akan menghampiri Aid Station 2. Nah, dah 17.8 km, 2 jam 47 minit. Okay, Aid Station 2 di hadapan. Setelah 2 jam 52 minit, 18.38 km. Weh, laju lah. Okay, after 5 minutes of refueling at the Aid Station 2. Ada tandas lah, macam tandas sekejap lah. Depan ni akan naik bukit yang tinggi. Okay, sementara dekat jalan ni nak share sikit lagi gear yang pakai. Start dengan kasut Kailas Fuga ES330. Ni baru event ketiga pakai so far. Sedap, cushion dia sedap untuk long distance, tempat yang gravel.
sebelum ni pakai acid Fujilite 5. Yang tu okey, tapi dekat gravel sakit sikit tapak kaki. Okey, then jam saya pakai Garmin Phoenix 7 Pro. Beli ni sebab ada diskaun bila keluar Phoenix 8 hari tu. So nak beli 8 mahal sangat, function pun tak pakai untuk diving. So that's why go for Garmin Phoenix. And vest, ni baru first time pakai, Kailas Fuga Air 84. So far sedap, tak bouncy langsung bila letak air kat depan, barang kat belakang. And best lah, menarik. Kompartmen banyak sebenarnya, cuma tempat yang zip ada satu je, tapi for secure item ok lah. Pole Ayunichi ni bukan carbon lah, kalau carbon mahal sangat. So far asalkan boleh guna untuk membantu, let's go for it. Alright, matahari pun dah naik, pemandangan pun dah nampak bukit-bukitnya. So before masuk balik ke trail, lepas ni bukit di Pacak, yang Pacak. So tak ada video kan tu, tak larat kan. Ok, dah 3 jam 18.8 km. Santai dulu. COT dia menarik panjang, 16 jam untuk 50 km. So since this is my first ever 50 km, it's a good ground actually. Semua event tak silap The Magnificent, under The Magnificent, macam Baling last year pun dia tak ada free cut off time. So untuk first timer memang menarik lah sebenarnya. So lepas dapat 50 km ni, tengoklah kalau ada kudarat buat 75 pula, hopefully one day 100 ke. Ok, InsyaAllah. Kelihatan kebun di sebelah kanan. Nama pun nursery. Matahari dah makin naik, temperature pun dah makin lama makin naik, makin humid dah. Okay, siapa nama ni? Boleh panggil Apple. Apple lah, ni special sikit sebab birthday dia hari ni. Dia ini. Ini special punya hadiah untuk diri sendiri. So, Menyeksa diri. harap-harap finish strong saja. Okay, tak apa boleh. Apple pun first time trail juga tahun ni. Dah yang ketiga. So, santai-santai enjoy. Sama-sama. Kami berdua first time 50 km juga ni. Yang penting finish saja. Berarti finish. Okay. Station nombor 3. 23 km, 3 jam 47 minit. Nama orang tujuan ke? Ini mana. Dah. Enggak lo. Aku kejar. Kau kejar je lah aku. Enggak lo. Ni ada sungai. Laju doang.
find where to put my foot. Pacak juga dia. I'm really slow up here. Okay, unofficial CP kat sini. Terima kasih bang bagi air panas. Cekodok. Minum bang, Okay. 5-6 kilo lagi, dua bukit lagi. Itulah 5 kilo lagi naik CP. Layan je lah. Okay, terima kasih. Okay. Tak larat dah. Been like what's the distance now? 32.6 kilometer. Six hours 24 minutes. So tiring already. This is how the trail looks like. The aid station between aid station 3 and aid station 4 is about 11.4 kilometers. So long when you had to submit 2 hills. Station 4. Cedokkan je lah. Cedok? Ni. Kan? Saya nak ais. Betul tak? Ya. Baru sedap. Biasa. Air kita bro. Bayar air. Jauh checkpoint 3 dan 4. Betul. Oh, air dah habis tu. Aduh, mana ni? Mana air ni? Man, 11 kilometer between station 3 and 4. Wah. And the terrain pun it's not that easy. Not sure I select the right course for my first 50 km. Oh, same here. Walau, teruk man. I was like doubting myself. Why ah? Do I want to do again or not? I want to. What about the
the other one, the Conquist, are you gonna do? Not at the moment no. So far, tunggu melatih 40 km. Already registered. Oh, 2 more weeks we are going Indonesia. Sorry, how many click? 45. For which one eh? The Indonesia. Okay. Jakarta. Jakarta, okay. July Ultra. I see I got Katra as well. Oh, nice. But mine only 30. 60. Oh, because it August. rest day. Qatar. Wow. 50. September Vietnam 50. Crazy. You know what? I signed so many. Yeah. No, I torture me. Torture myself. Baru berlepas daripada 8 station 4. 8 station 5 lagi 8 km. Now dah mula open. Panas dah. Kaki pedas tak rasa ni. Nak sangat buat 50 kan? Okay. Another river crossing. At 35.46 km. Ada 15 km lagi. Sedap kan? Wah, this is so nice. Air tak terkasukin. Okey sikit je dah tak ada. Tidur 15 minit. Tak tahan yang ngantuk. Wah. Sangat panas. Sangat panas. Mau kau nak sampai ni 6.7. Agak dah. Panas sangat ni. Oh tak sampai dah. Masuk air boleh? Jatuh pula. Terima kasih Okay, dah 45.88 km selama 10 jam 23 minit. Dia ada ubah route. So far tak nampak macam naik bukit yang last tu. Hopefully betul lah bagi diskaun. Serius tak larat dah. Dia jalan lepas ni tak adalah bukit lagi dah. Sebab 10 km pun lalu sini to finish line. Hopefully sekarang dah pusing sampailah ke finish line betul. Wah, ini langsung kecil ke apa? Baru lepas 8 station 6 tadi tak ambil video ke apa sebab macam biasa tidur. Lepas tidur baru rasa lega. 10 minit juga tidur. Station 5 tadi 15 minit juga kot. Tak boleh lah. Tak larat dah nak lari. Ada lagi 5.8 km. Sekarang dah 48.6
0.7 dah. So dia akan overshoot. Total akan jadi 53 km. Lepas ni ada satu lagi pacak. Lepas tu hopefully satu ke dua kali climb lagi rasanya. Lepas tu turun ke finish line, insyaAllah. Dah travel sebanyak 11 jam 27 minit. Asal target 11 jam tak dapat lah. Nasib baik topi ni membantu. Nasib baik last minute beli kat Decathlon. Bila masa je ada air, basahkan. Bukit lagi. Okay, bye. Dah 52 km ni. 12 jam 16 minit. Bila nak sampai ni? Man, this is the longest I've been on my foot for trail run. Okay, less than 1 km lagi nak sampai. And this is gonna be the longest 1 km. Oh, 12 jam 34 minit dah. InsyaAllah finish within COT. Last 360 meter. Tak larat dah nak lari. Can see the finishing line already. Tu dia. 180 meter paling panjang. Can see it already. InsyaAllah. Okay. Here to the finishing line. Dan itu dia nombor BIM F 2250. 50 km tamat, selesai dengan cukup bergaya. Tahniah Cik Wan Amiruddin. Debut 50 km. Debut 50 km. Tahniah. Dalam masa 12 jam 12 jam 47 minit. 47 minit. Tahniah. Terpaksa tidur sekejap. Tidur okey bang, macam ni. Lepas ni abang tak tidur dulu, jangan tidur lama sikit. Okey. Alright, ambil baju dan medal anda. Tahniah yang debut kali pertama 50 km dan berjaya. Ya, itu dia. Seorang lagi finisher yang berjaya sampai dengan cukup ceria. Well done. Alhamdulillah. Congratulations. Ya. 50 km man. Okay, this good. To the right and take your medal. Terima kasih. First time balik Your Bangkok. finishing time. Tanya ada makan tau. Okey. Ada bihun, cendol. Terima kasih, tak ada plastik eh. Terima kasih. Thank you. Lepas makan. Lepas habis. Makan nasi dengan sup ayam dengan ayam goreng penyet. Lepas.